Berita melaporkan Tan Sri Rais Yatim buat laporan polis kerana mengesyaki ada cubaan menyebarkan ideologi komunis di Malaysia. Beliau menggesa pihak polis menyiasat sebuah pertubuhan yang dikatakan mempromosikan penyatuan semula negara China dan Taiwan. Saudara, di manakah kedudukan parti politik yang memerintah negara kita sekarang ini? Khususnya PKR dan DAP. Dalam video saya sebelum ini, saya menjelaskan bahawa ideologi parti DAP adalah Progressive Secular Social Democrat dan PKR adalah Progressive Social Liberalism berdasarkan perlembagaan mereka sendiri. Dan kedua-dua pegangan ini datangnya daripada kelompok sebelah kiri. Dan saya nak tanya, pegangan komunisme ini datang daripada sebelah mana? Bukankah belah kiri juga? Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu, demokrasi sosial, social liberalism ataupun komunisme ini datang daripada akar yang sama, iaitu sosialisme yang diasaskan oleh Marx dan juga Friedrich Engels pada kurun ke-18 dan kemudiannya dikembangkan oleh Edward Bernstein dengan menggabungkan unsur demokrasi dan menolak sistem satu parti. Itu saja bezanya. Namun begitu, mereka masih ada pegangan yang sama. Dan kalau kita lihat, pengasas DAP ini adalah Devenir dan juga Herman Head, di mana Devenir ini aktif dalam Kesatuan Buruh dan mempunyai hubungan rapat dengan Parti Komunis Malaya pada era ke-50-an. Jadi tak hairanlah kalau gerakan komunis ni menular dalam masyarakat sekarang ni apabila mereka jadi kerajaan. Apakah respon rakyat Malaysia?